Bismillahirrahmanirrahim. Thì phước 20 yang na takluk. Kan jawab le. Seru. Oh, lagi di. Soal yang judul. Thì phước 20 yang na thì phước 20 padumboh yang na takluk. Gatu. Bak judul le. Bak judul tulisan hitam dalam kurung. Tipe 20 yang na takluk. Soal. Ditanya mak tanya. Tipe 20 padumboh yang na takluk. Jawab dengan jim. Tingkat jim jawab. 6 boh tipe. Soal lom. Toh 6. Jawab. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, kalam. Api ujian bukan sabi tapi soal. Tipe 20 ke bagi peut. Hanai no. Hanai no tu ini. Pertama nafsiyah, kedua talbiyah, kelima ma'ani, kepeut maknawiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kah? Tipe 20 bagi peut kah? Nafsiyah, talbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kah? Kan apa boh? Jika mong bak tipe nafsiyah taboh tipe. Wujud taboh tok. Tipe nafsiyah taboh tok wujud. Bak talbiyah limong. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdani. Ta ada limong? 6. Bak ma'ani tu kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. 6 tambah 7. Bak maknawiyah 7. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. 12 tambah 7. 20. Jadi tacuk surah malamnya paduk boh tipe yang na takluk 6. Toh 6 boh, iaitu tipe ma'ah. Pada boh tipe ma'ani mana? Tipe 20 bagi peut. Nyak datuk pertama surah kan. Tipe 20 bagi peut. Kali pertama. Nafsiyah, talbiyah, ma'ani, maknawi. Nampak boh? Nafsiyah, salbiyah, Ma'ani, maknawiyah. Jika mong bak sifat nafsiyah, taboh sifat, iaitu wujud. Taboh tok. 1. Talbiyah, 5. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hadis, qiyamuhu binafsi, wahdani. Ta tambah 5. Yang kelih ma'ah 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar. Padikana 6 tambah 7. Yang terakhir maknawiyah 7 tapi beda. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Jadi tacuk surah malamnya bak judul yang kata keun bak thot anyo tak keun bak thot yang mohot nya dap hoiwo di puat nambahnya. Beuh, tolong. Kah? Tak keun bak thot lem. Nya tu hopo tak anyo. Tak unyo hoi ho tapo. Udah baca dah. Bak thot bak judul. Bak judul tak ulang. Nafsiyah sabo. Nafsiyah sabo wujud. Nafsiyah sabo wujud. Talbiyah? Salbiyah 5. Kidam pun. Bakam, kalau pada dulu wadik yang mau nafsi wahdaniyah. Ma'ani 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. Maknawiyah 7.
kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalim. Habis. Nyan tak berguna tu. Padu boh thì phượt 20 yang nak talu. 6 boh thì Siput. pati phượt belah boh tu. Phượt belah boh tu ana. Empat ni nyewa empat. Tiga tu soal. Nyo tak pahami soal le. Tu hanya tak handa tu pahami soal ki ban tu tak pertama thì phượt je. Tu tu. Padum soal le. Thì phượt 20 padum boh yang nak talu. Bandar kun thì phượt 20 otomatis 20 boh kan yo. Jawab 6 boh thì phượt. Nambah data. Padi boh hana tak ada. Padi boh yang hana tak ada, yang hana. Ya hana nambah ti nambah Tak kurun 20. Padi boh yang hana. Puak belah. Puak belah padi hana. Tak ada thì phượt tau yang tak ada. Pu thì phượt tarbiyah yang tak mau kena tak ada. Pu thì phượt mani, pu thì phượt manawiyah tu. Mana tu lu. Ya kan? Padi boh hanya 6. Nambah. Padi boh hana. Puak belah. Puak belah hana kan? Puak belah tambah 6 20 kan? Padi nambah yang na. Puak belah boh tu hana. Dah man nambahnya. Data sama nambah nanti. Dah 6. Ada jawab. Data nak. Jawab. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu kalam. Nyan sifat nambahnya. Pukul sifat tarbiyah, pukul sifat ma'ani, pukul ma'nawiyah, nafsiyah. Tiga tu. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu kalam. Di antara nambah sifatnya pukul ji. Noi kamu. Pu bak sifat tarbiyah tamo, pu bak sifat ma'ani, pu bak ma'nawiyah, pu bak nafsiyah. Sifat nafsiyah di bawah. Tabo. Putra. Wujud. Nah jamong lam nambahnya wujud. Hana. Natu pan ke juk kudrah iradah sama basar ilmu kalam nya. Banda ke sifat 20 bagi put. Putra pun. Nafsiyah di bawah. Sia. Nafsiyah limau. Nafsiyah. Nafsiyah. Nafsiyah sa? Tabo. Wu. Oh nafsiyah tabo wujud. Na wujud no. Hana. Berarti sifat nafsiyah hana jamong kena kan? Talbiyah di bawah. Nafsiyah limau. Ceto. Wujud Tidak yang. Baka. Kalau betul. Betul wadik yang mu nafsiyah wadaniyah. Nah jamong kena. Hana. Berarti sifat talbiyah hana tak leu. Hana. Sifat talbiyah hana tak leu. Sifat nafsiyah hana tak ka. Yang ke le putra? Nanti le. Ma'ah. Ma'aniyah. Ma'ani ke makni? Ma'ani. Ma'ani. Adik kudrah. Jika jumpa be. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Berarti sifat maknawiyah yang nak tak? Yang nak tak luk kena. Sifat maknawiyah ha? Hana. Tak tambah haju. Sifat nafsiyah sabo. Tabo. Sifat salbiyah li Limau. 6. Ka 6. Sifat maknawiyah tu 7. 6 tambah 7. Hebelah. Tambah 4. Yang keempat anak ini. Aku deh. Kebelah. 4 ke 6 mana? Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu ka. Salam. Yang hana taluk buat belah kan? Tato tu sifat nafsiyah hana tu. Pakot wujud kata boleh. Sifat talbiyah li Limau. kidam baqa mukhalafatuhu liwadih qiyamuhu bi nafsihi wa adani. Ada ni ya. Ta tambah 5. 6. Hana. 6. Tambah atas terakhir 7 boh. Maknawiyah. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal. Tak kali. 6 tambah 7. Dan berjul hebelah. Tambah tu kuat. Sifat takluk 6 boh. Sifat mani 7. Sifat mani 7. Sifat mani 7. Mungkin putra anak itu mana no? Cici itu. Cici tu mani. Sifat mani Kudrah, iradah. Sami'un no. yang sama. Sama. Basar. Kalam. Ilmu. Ilmu kalam ada yo. Jika tu. Jika mani le bupa. Timak begot ke tipu mani jo boh. Kudrah. Lagi je ron. Kudrah iradah ilmu. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Padi boh. 7. Cici tu nyan. Kalam. Kudrah. Kudrah, iradah, Sama. basar, Ilmu. Ka. kalam. Putra sama tu hana. Bila? 4 sifat takluk 6. Sifat mani 7. 7. Pakai sabah tu hai tu. Dah kali. Sifat mani 7 yang nak takluk 6. 6. Sabah tu ho. Oh, kai pelung. Sedangkan yang nak takluk sifat ma'ah. Makni ya. Sedangkan sifat ma'ani tu ke maknawiyah. Ma'ani. Sifat 20. Yang nak takluk nambah tu. Mampu belah tu tengku. Ha nak takluk. Ha nak takluk. Yang nak takluk 6. Yang hana belah. Sifat nafsiyah. Ha nak takluk. Wujud. Kata apa? Sifat talbiyah. Ha nak takluk. 5. Kidam, baqa, mukhalafatuhu liwadih, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ka 6. Tambah sifat maknawiyah terakhir belah 7 boh.
Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalim. 6 tambah 7 dah belah. Tipe yang nak takluk tipe makni. Tipe makni 7 boh. Yang nak takluk 6 boh. Sabah tu. Hoi tu. Nafsiyah sabah wujud. wujud. Dan juga le yang wujudnya. Tahu yang nak takluk 6 boh. Baik dah pun wujud kidam bakam. Wujud kidam baka mukhalafatuhu li hadis qiyamuhu bi nafsi wa daniyahnya baik puru. Baik perlu benar. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalim baik puru. Berarti yang tak puru kudrah, iradah, ilmu, hayat, tamak, batar, kalam. Tujuh boh. Tipe takluk 6. Kudrah, iradah, ilmu, kalam, tamak, batar. Kudrah, iradah, tamak, basar, ilmu, kalam. Hayat tak boh ada. Hayat anak. Ni rekil. Anak kena hayat tak. Tapi hayatnya hana takluk, tapi syarat mentol. Syarat kena. Tapi punya hana hayat. Punya hana hayat. Boleh. Tipu nafsiyah tak boh. Tipu talbiyah li. Kanam. Tipu manawiyah tu. 7. Leh belah. Cok tipu makni tak boh. Apa belah. Ya. Dah har 6 takluk. 6 nya. Biar nama ho. Ka. Lanjut. Ngak ni apa pun belah kena. Mana han ho apa? Ho eh. Untuk ketua tipu. Buta tipu takluk bai tu guru sah. Oh tipu makni 7 boh. Boh tak boh hayat. Boh tak boh. Hayat tapi fungsi. Nya hana hayat ke bau nak cipta dunia. Iro nak kerja udik bukan? Pak ya nak gudek. Utuh buka rumah udik bukan? Utuh ke enggak? Ha. Tipe 20 bagi puut dah kunju ka. Dah puut. Nafsiyah, salbiyah, yang nak beli. Contoh, ma'ani, ma'nawiyah. Ha. Tipe nafsiyah sabar. Wujud kabeh. Salbiyah 5. Kidam, baka, mukhalafatuhu liwadih, qiyamuhu binafsi, wadani. Ma'ani tu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maknawiyah tu kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal. Paduk boh tipe yang nak takluk. Nang boh. Tak pertama tipe maknanya. Kudrah, iradah, ilmu, kalam, sama, basar. Nya. Kacok 2 boh le. Sama kudrah, iradah, ho gepu takluk. Gepu takluk bak memberi bekas. Putra memberi bekas, mandum yang mungkin. Kacok tingkat surah. Kudrah iradah takluk bak mungkin. Padik boh mungkin. Put. Satu. Mungkin maujud. Kiban contoh. Yang najino. Yang kedua mungkin makdum. Yang hanajino. Contoh jih nek kitanyo dan ayah kitanyo yang kahanali. Dan Nabi Adam dan Nabi yang dah. Yang kedua mungkin terhujat. Didapatkan selagi akan dah. Orang kiamat dan hitab di padang masyaranya. Yang kecut, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Contoh je tutung laut dan iman Abu Jahal. Itu bi idan 8 boh si ijad guna, i'dam geputan, tahlek gepujia, tarzek bi rezeki, imat gepu mati, ihya gepu udip, idlal gepu ticat, ihda gepu nyok. Habis apa?